Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Last week kita dah uraikan sikit maksud ayat ni kan. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah. Dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni atuk kita lah, Nabi Adam. Dan Allah ciptakan pasangannya Hawa, nenek kita lah, Hawa ni. Dari dirinya dan dari keduanya Allah berkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya, dengan nama Allah kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Quran lah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama, Nabi reflect direct kepada sunnah ni, yang diadakan ni adalah benda yang bid'ah lah. Setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. So kalimah adalah hadis yang sahih. Disebut khutbatul hajjah. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah, Imam Abu Daud. So seperti biasa kita ambil sikitlah perkataan dalam apa yang kita baca ni, sebab saya ulang-ulang banyak kali kan. Apa yang Nabi baca banyak kali ni maksud ni mempunyai maksud yang sangat besar. Dan contohnya analogi yang saya selalu buat tu macam mak kita kan, duk suruh jangan isap rokok untuk orang lelaki kan. Untuk orang perempuan suruh jaga aurat lah macam-macam. Dia duk sebut je banyak kali. Maknanya benda tu mempunyai satu impact yang besar kepada agama dan juga kepada dia, kepada mak kita lah. Dan juga payah, maknanya orang boleh influence kita. Kita terpengaruh dengan lebih mudah lah maksud dia. So maknanya ramai orang yang tak ikut lah. So sama juga dalam konteks ni. Bila Nabi baca-baca banyak ni perkataan ni menunjukkan peringatan yang banyak, dan ramailah manusia akan tak buat lah, ataupun benda yang besar yang selalu kita lupa. Peringatan-peringatan ni adalah peringatan yang besar. So saya ambil daripada ayat Quran ni, surah Ali Imran dengan surah Nisa ni. Perkataan takwa tu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi kan. So perkataan takwa tu saya letak kat sini. Dalam bab takwa ni saya letak dalam bab larangan lah. Dalam bulan Ramadan ni makin yang tak tenteram lah hati. At least saya lah, kalau pergi masjid tu memang terasa tak tenteram, sebab terlalu banyak benda-benda yang bising lah, benda-benda yang mengganggu kita, seperti mana kita nak beribadat, seperti mana apa yang Nabi buat lah. Dia jadi satu benda yang bagi satu perasaan yang tak berapa suka lah. Dan kita bawa anak kita, saya kena explain ke anak saya kan, jadi pengalaman tu tak berapa elok lah. So saya nak baca hadis larangan tentang larangan mengangkat suara ketika membaca Quran di masjid ni, keadaan di masjid lah. Hadis pertama dari konteks takwa, daripada konteks mukadimah pertama ni,
Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kalian semua sedang solat, janganlah sebahagian kalian mengeraskan bacaan Al-Quran hingga mengganggu orang lain. Hadis ini ada yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ambal lah. Kita tengok ringkasan ni, benda yang sama lah apa yang Nabi sebutkan. Benda ini memang berlaku, saya tak perlu ulang banyak lah, memang berlaku. Dan kalau kita tanya orang lain pun akan ada pandangan-pandangan yang berbeza lah. Tapi dari konteks asal agama begini, pada hadis beginilah. Dan ada pandangan ulama pun memang melarang lah benda ini berlaku. Cuma masyarakat kita dah terbiasa dan kita cubalah bagi tengok daripada konteks ilmu, insyaAllah nanti akan datanglah kecintaan kita kepada kefahaman kita lah. Kedua, larangan berbicara atau bersuara keras di masjid. Dari As-Sa'id bin Yazid radhiyallahu an beliau berkata, saya sedang berdiri di masjid. Lalu seorang paling saya dengan batu kecil. Selalu kalau tengok hadis batu kecil ni, Sayyidina Umar lah ni. Saya melihat ternyata yang melepas itu adalah Sayyidina Umar Khattab. Dia berkata, pergilah dan bawakanlah kedua orang itu kepadaku. Saya pun membawa mereka, lalu Sayyidina Umar berkata, siapa kalian berdua? Mereka menjawab, kami dari Taif. Sayyidina Umar berkata, seandainya kalian penduduk Madinah, pasti saya akan menghukum kalian. Kalian meninggikan suara di masjid Rasulullah SAW. Di riwayat Bukhari. So larangan kedua ni daripada Sayyidina Umar Khattab lah, sebab ada orang bising dalam masjid kan. Nombor 3, larangan berjalan di hadapan orang solat. Ini pun ada juga, tapi ni bukan bising lah, maknanya perbuatan orang tu. Kita baca hadis ni ya. Tapi kadang-kadang kita tengok ada orang dia solat depan pintu masuk kan, jadi orang nak lalu lalang tu, jadi ada orang dia lalu je, tapi kita baca hadis ni supaya kita faham Ada larangan supaya jangan solat di tempat orang lalu lalang, dan juga hadis ni lah. Hadis 3 dari Abu Junaim radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang mengetahui dosanya berjalan di hadapan orang yang sedang solat, maka lebih baik dia berhenti selama 40 tahun. Ada hadis Nabi sebut, tak pasti, sahabat tu baca tak pasti sama ada hadis tu 40 tahun, 40 hari macam tu lah. Dalam ni dia letak 40 tahun. Daripada berjalan di hadapan, maknanya ada larangan lah, jangan jalan depan orang solat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ini berlaku untuk bila kita orang solat sendirilah, solat sunat ataupun solat fardu sendiri. Kalau solat jemaah, imam tu yang ada larangan nombor 3 ni, unless kita berjalan selepas sutrah kan, kena ada satu sutrah depanlah penghalang untuk orang solat. Tapi untuk orang yang jadi makmum, boleh jalan. Jangan pula kita tengah solat jemaah, ada budak kecil lalu depan, kita tolak, kita tahan kan. Jangan tahan lah, dia boleh lalu lah. Kalau solat jemaah tu boleh lalu, kecuali imam. Sebab ada hadis sahabat Nabi yang dia jalan di hadapan jemaah yang sedang solat berjemaah tu. Nombor 4, larangan mengganggu orang yang sedang khusyuk berzikir atau berdoa. Hadis 4 daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau berkata, seorang lelaki berzikir kepada Allah dia dalam masjid dengan suara yang keras. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, kasihanilah dirimu. Tapi ini Nabi dalam intonasi marah ni kalau tengok kan. Kita sebenarnya kan ada perasaan takut lah dengan apa yang Nabi sebut ni kan. Sebab kalaulah kita menzahirkan kecintaan kita kepada Nabi dari sudut berzikir ataupun selawat yang banyak kan, apa lagi apa yang Nabi sebut ni. So kalau kita rasa kena ada satu perasaan yang kita kena tak nak buat lah, mana larangan ni sangat keras, dan kita kena ambil lah sebagai pengajarannya. Dan juga kita nak akhlak kita ni seperti mana apa yang Nabi nak. Seorang lelaki berzikir kepada Allah di dalam masjid dengan suara yang keras. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, kasihanilah dirimu. Sesungguhnya kamu tidak sedang menyeru zat yang tuli, zat yang pekak. Maknanya kamu tak menyeru Tuhan yang pekak atau jauh, tapi kamu sedang menyeru zat yang maha mendengar, yang maha dekat. Di riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya tak perlu kuat lah. Kan tak perlu kuat. Kenapa nak berkuat pula kan? Allah kan maha mendengar. Lepas tu ganggu orang lain lagi berdosa. So agama ni, dari konteks ni kita nak letak diri kita dalam konteks takwa lah, sebab Al-Quran selalunya sebut kan. Nanti orang pergi solat Jumaat nanti ada ittaqullah disebutkan. So kita ingat orang ini ittaqullah, khatib sebut nak relatekan dengan larangan-larangan dalam masjid. So kita faham lah, nak gunakan hadis Nabi yang kita baca ni dalam kehidupan seharian kita supaya insyaAllah dapat manfaat daripada apa yang saya baca ni dalam mukadimah pertama ni. Okay, kita pergi pada format tazkirah. Pendahuluan ni ada 2, saya baca baliklah ilmu yang sahih dengan peringatan kematian. Kita baca balik, last week kita tak baca sebab kita urai bab Dajjal, saya relatekan dengan ayat 5 surah Al-Kahfi tu kan, tentang orang Kristian. Sebab perangai Kristian tu memang masuk
dalam perangai orang Islam lah hari ni, supaya dapat ambil manfaat lah untuk sesi last week. So minggu ni kita tengok ilmu sahih terbaca balik dengan peringatan kematian. Lepas tu kita nak ulang lah hadis berkenaan Ramadan dan nak motivasikan kita lah bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita nak banyak baca Quran. Sama tadi yang saya sebelum kita start officially start sesi ni juga saya nak serve lah, nak bagi khidmat lah. Kalau ada orang nak hafal Quran, kita guna Telegram dan saya akan bagi audio dan kita akan kat ayat Quran. Korang boleh dengar-dengar dan lama-lama boleh hafal lah macam tu insyaAllah. Soalan menutup selalunya tak sempat kan. Pertama, pendalam umum pentingnya menuntut ilmu. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. So hadis pertama ni sangat besarlah bagi saya dan juga ni antara matlamat yang terpenting lah dalam sesi tazkirah yang untuk buat ni, sebab kita nak orang faham agama. Faham agama ni bukannya bermaksud dia belajar lama kan. Bukan maksud itu. Orang belajar seminggu, dia dapat hadis yang sahih tu, dia faham agama. Orang yang belajar 20 tahun pun baru boleh faham apa amalan dia itu sebenarnya tak sahih kan. So kita kena tengok kepada matlamat apa yang Nabi nak lah. Kita nak faham agama tu yang matlamat tertinggi. So kadang-kadang, ini pengalaman saya sendiri lah dulu masa duduk macam muhasabah lah, terfikir kan, apa sebenarnya duduk banyak bertelingkah dalam agama kita ni kan. Belum lagi kita pergi tengok orang yang macam minggu lepas ni kita discuss tentang ada sahabat tu dia orang kafir tanya dia kan. Belum lagi kita bincang tentang agama lain datang tanya agama kita kan. So dalam kita punya agama kita sendiri pun kita masih lagi banyak benda kita tak tahu kan. Masih lagi berterabur lah maksud dia. Tak tetap. Maknanya tak faham lah. So kita nak pergi kepada menuju kefahaman lah. Sebab apa? Nabi kata Allah akan bagi seluruh kebaikan dan saya yakin seluruh kebaikan ni dia akan pergi kepada selepas mati nanti, insyaAllah. Nombor 2, anjuran berdakwah daripada Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu an, demi Allah sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memboleh unta merah. Unta merah zaman dulu, zaman Nabi ni menurutnya benda yang paling bahagia lah. Maksudnya paling bahagia. So, hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, lepas faham tu, maknanya kalau nak faham agama tu, kita dakwah diri kita dulu sebenarnya. Kita sedang dakwah diri kita, lepas tu kita sebarkanlah kepada mak kita, isteri kita, anak-anak kita kan, macam saya sebut tadi kan, bawa anak pergi ke masjid nak kena hurai pula. Dan saya selalu juga bawa anak pergi surau, ustaz tu baca hadis palsu, jadi penat lah saya. Hari tu pernah sekali bapak mentua saya pergi, ustaz tu baca hadis palsu, Allah saya kata galat betul lah kan. Tapi maksud dia macam tu lah, macam mana kita nak dalam konteks ni lah, konteks dakwah ni untuk kita jadikan benda-benda yang sahih lah sentiasa dekat dengan kita kan, dan kita bersaring apa yang tak elok, tapi itulah benda yang tak eloknya kita jalan-jalan untuk menuju kebaikan pun di masjid kan. Allahu Akbar, hujannya banyak juga. Jadi satu benda yang saya nak relate dengan hadiah pertama ni, so jadi tanamkanlah sifat kita ni ataupun kehendak untuk faham agama. Bila faham, kita boleh saring lah, ini tak sahih ni, kenapa kan, senang lah. Cuma dia bagi satu perasaan yang sempit lah dalam bila kita dah faham nanti. Tapi itu Allah akan bagi pahala kepada kita kan. Nombor 3 ni, sebagai sempadan, saya baca last kali kan. Allah mengharamkan dalam surah Al-A'raf ni, mengada-gadakan tak ada Allah tentang apa saja yang kamu tidak ketahui. Yakni berbicara tentang Allah tanpa ilmu. So ingatlah kita dah faham agama ni, jangan semua nak jawab contohnya kan. Sebab ulama kata, tak tahu tu adalah sebahagian daripada agama. So kita tak nak lah, sebab biar ada sempadan, dia tak tahu, kita stop lah. Maksud dia macam tu, sebab ujian bila ada ilmu ni lain pula. Tapi kalau kita ada ilmu yang sahih, sentiasalah kita akan diberi peringatan tentang ini, kan diajar tentang ini. Tapi kalau kita kita ambil je semua tentang ilmu yang ada di sekitar kita, maka kadang-kadang tu dia akan bagi satu, kita terlepas lah daripada sempadan ni, kita cakap je benda kita cakap tentang agama. Sahih, dhaif, palsu, ambil semua bagi tahu. Dan sebagai contoh lah, tadi ada sahabat saya ada bagi letak dalam Facebook, dalam WhatsApp. Dia cerita tentang fadilat 100,000 pahala untuk solat di Madinah, di Mekah kan. 100,000 pahala solat. Tapi hadis tu sebut tentang solat je. Tapi dia cerita ada orang lain bawa, dia kata ada semua amalan lain, buka puasa. Jadi tunjuk hadis tu adalah hadis yang dhaif. Tapi orang bawa, dan saya mengalami pengalaman tu. Ada satu kelas saya pergi tu, ustaz satu sebut je, dia kata kat sana 1,000, seolah-olah dia sebut semua 100,000. Jadi saya macam
Kan hadis sebut tentang solat je, kenapa? Kata semua memang ada padilan lain, tapi kita kena, orang kata apa? Orang kata kena jujur atas amanah Allah, Nabi sebut kan yang sahih. Kita kena sampai ke tahap itulah supaya kita dapat saring. Okey, janganlah kita keluar daripada sempadan sebab benda ni sangat besar lah, dia akan merosakkan agama. Okey, nombor 3, kita nak menuju sebagai peringatan lah, nak menuju kepada kebijaksanaan lah, nak mengingati mati. So setiap hari ni kita duduk, yelah, day to day ni kita sibuk dengan kerja kan, dengan assignment yang banyak. Memang seperti mana juga saya baca dalam kitab Sayyidina Umar Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selepas dia jadi Khalifatul Rasulullah, satu dipanggil Khalifatul Rasulullah kan, dia pergi ke pasar nak berniaga. Lepas tu Sayyidina Umar tegur, dia kata jawatan tu ada kan, kena kerja lah. Dan dia Sayyidina Umar cadangkan untuk bagi duit daripada Baitul Mal lah, gaji. Tapi memang sibuk lah, maksud dia kerja ni kita cari rezeki, benda-benda tu benda-benda yang kita kata kena buat lah, fitrah kita kena buat, kena kerja cari duit, bayar bil kan. Cuma dari sudut satu angle lagi, kita tak nak lupa lah tentang kejadian kita kan, kita nak menuju mati pun, pokok mana pun kan. So dalam sesi ni kita nak ulang-ulang seminggu sekali, insyaAllah bagilah sedikit, sentuhlah hati sedikit kan tentang kematian ni. Sebab mati ni boleh, kali ikut hadis ni kan, dia akan putuskan kelazatan. Yalah, dia tunjuk sangat negatif lah kepada orang duduk atas dunia ni, tapi kita naklah sekejap, marilah sama-sama kita ingatlah kematian. Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah ingat pemutus kelazatan, yakni kematian. Hadis ni ada yang sahih, diriwayat Imam An-Nasa'i, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah, Imam Ahmad. Hadis ni ada yang sahih menurut Syekh Al-Albani. So kita nak duduklah ingatlah kita akan mati. Dan banyaklah berita kematian, dan orang adalah mak ayah dah tak ada, kawan-kawan dah meninggal kan, yang dekat dengan kita tengah sakit kan, masuk ICU. Dan kalau kita pergi masjid tu, Allah, kalau rasalah nak duduk hati, duduklah di masjid tu. Duduklah di masjid pula. Duduklah di hospital tu kan, tengok Allah, kita masuk tengok buat kanak-kanak kan, Allahu Akbar, tak sampai hati kan dia tengok. So pergilah kat situ, dia akan didik hatilah, belas kasihan yang banyak kan. Lepas tu, yalah, adalah benda lain, Allah akan ilhamkan kita lah, nak bayar bil ke apa, orang dekat hospital, nak bantu kan, macam tu lah. Biarlah hati tu rasa dekat dengan benda tu, supaya kita tahu, sedar yang kita menuju ke situ juga kan. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Dia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Ingat, ini yang paling baik akhlak ni daripada konteks agama lah, daripada konteks Nabi. Nabi kata dia lah, Sayyidina Aisyah akan sebut akhlak Nabi Al-Quran kan. So kita nak ambil akhlak yang baik tu atas benchmark Rasulullah SAW, bukannya benchmark kita, walaupun kita ada jawatan ke apa kan, tempat kerja, kita bukannya benchmark kebaikan tu. Nabi adalah, Rasulullah tu adalah benchmark kebaikan. Lalu mukmin makanan yang paling cerdas, yang paling cerdik, ini yang kita nak fokus kat sini kan. Ia kembali bertanya, beliau bersabda, yang paling banyak ingat mati. So kita nak ulang lah every week, setiap minggu kita ingatlah mati, tengoklah paper orang mati, tengok yang kes mati, yang budak kena setrika tu kan, yang sangat teruk kan, kita ingatlah kematian orang zalimnya manusia kan, ketika kita fikir keadaan tu tak terfikir oleh manusia kan, tapi manusia bila dalam keadaan tu dia buatlah. Kalau tengok macam contoh perang-perang zaman dulu kan, yang orang kafir datang tembak orang Islam, sama jugalah dalam masyarakat orang Islam pun ada macam tu kan. So benda-benda peristiwa tu kita ambil lah manfaat dan ingatlah mati. Ingat kematian ni juga adalah secara sunnah ni kita pergi ke kubur kan. So yang pertama kita ingat matilah, bukan pergi ke kubur untuk buat benda syirik ataupun buat benda-benda yang menuju syirik. Kita tak mau. Baca Quran, tak tahu. Maksud dia, intent yang sebenar, yang Nabi nak, yang agama nak tu tak tercapai. Kita tengok benda-benda yang sepatutnya ingat kematian tu jadi macam dah kebas dah. Kan dah immune dah. Kita tak mau. Kita nak supaya tengok benda-benda yang ni ada terzahir, terasa hati kita tu, Allah, ingat mati, takutnya bila masa kita ni kan macam mana. Dan pada masa tu kita akan buat amalan-amalan yang jadi bekal lah. Dan mereka yang paling baik dalam persiapkan diri lepas ingat mati tu, kita akan buat benda ni. Sebab Nabi sebut ayat ni dekat-dekat ni kan. Dan yang paling baik ni kalau boleh kita ambil yang paling sahih lah. Yang maknanya ambillah amalan yang berkualiti. Dalam amalan yang berkualiti pun ada level-level dia lagi. Ada hadis yang bersebut tentang solat kan, ada yang dapat pecahan-pecahan dia tu kan. So dalam yang sahih tu pun ada pecah-pecahan lagi, yang dhaif palsu lagi lah, tak ada apa kan. So
jadi cerdik lah kan. Lepas kita cerdik, kita apa, tuning otak kita supaya jadi paling cerdik ingat mati, dan ambil lah benda yang paling sahih. Untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdik. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis ni adalah hadis yang sahih hasanah, kata Syekh Albani. Okey. Dan ini perjalanan kita yang panjang, tak urai apa panjang ni. Kita masih ada dekat sini. Masih ada sikit lagi masa ni. Dalam bulan Ramadan ni kan, ambil lah masa untuk bertaubat, duduk tengah pukul 2 pagi, sedar, istighfar lah, minta ampun dengan Allah. Macam-macam lah kita minta mak kita, ayah kita, suami kita, isteri kita kalau dah meninggal ke, ataupun yang masih ada lagi bersama, kita minta lah ampun. Masih ada ni, ambil lah peluang dan ruang ni sebelum kita tak ada nanti, lepas mati nanti tak ada ruang dah kan. Sedih lah paling teruk. Dan yang terpenting adalah akidah lah kan. Akidah, sebab tu dalam sesi ni banyak prime apa, benda objektif utama sebenarnya nak cerita tentang akidah yang banyak. Lepas tu saya duk cerita benda kubur, benda macam tu kan. Kadang kita tengok banyak kali pula Mamat ni duk cerita. Tapi nanti bila datang ujian tu dah tahu dah apa nak buat kan. Sekarang ni memang tak ada lagi. Tapi bila kawan-kawan dalam ni, bila sekarang ni, lepas ni korang akan nak kepada agama, saya rasa confirm akan jumpa benda ni. Confirm akan jumpa. Awalnya tidak. Bila tengah-tengah nanti akan jumpa. Sebab apa? Benda ni dah sebenarnya boleh luasa lah kepada orang yang prime otak dia ataupun mata dia untuk mencari, dia akan jumpa benda-benda macam tu yang kita nampak benda tu sebenarnya tak betul lah. Tapi bila kita tahu sekarang ni, dia akan selamatkan kita sebab kita faham tadilah daripada hadis yang pertama tadi. So masih ada masa sebelum kita ke alam kubur, kita berusaha lah kan, berusaha yang banyak. Tapi kena ingat, kita ambil lah saranan Nabi ataupun tips-tips daripada Nabi SAW kan, buatlah sedikit-sedikit berterusan lah. Janganlah kita rasa takut nanti jemur nanti. Lepas tu benda yang buat sedikit berterusan tu, dia akan melekat dalam diri kita kan. Macam tu. Lepas tu carilah rakan-rakan yang boleh bantulah kita, insyaAllah. Jalan panjang, kita nak ke syurga semua, insyaAllah. Okey, kita pergi kepada topik yang kita nak discuss. Maybe saya stop sekejap kat sini. Ada tak rakan-rakan nak masuk, nak komen apa-apa sebelum kita masuk kepada hadis tentang Ramadan Al-Quran ni? Saya pause dalam 10 saat. Tak ada, kita masuk kepada topik kita pada hari ini. Kita nak baca tentang hadis ni, ulang-ulang lah. Hadis berkait puasa. So kita ada dalam, saya bawa ni dalam, ada yang tak sahih pun saya buat juga supaya kita dapat tahulah. Kalau orang baca kita tahu tak sahih. Dalam ada 14 hadis kita baca. Saya berkait puasa. Keutamaan bulan Ramadan, hadis pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ada ni riwayat Bukhari dan Muslim, ada yang sahih. So ada ni selalu kita dengar kan, mana-mana pun ada lah. Jadi bulan Ramadan ni maksud dia ada kerahmatan lah, keampunan. Kita mintalah rahmat daripada Allah dalam Ramadan ni kan. Lagipun benda yang pegang kita dah tak ada, dua benda yang besar yang pegang kita kan, syaitan dan juga nafsu kan. Dan juga keadaan sekeliling lah, tiga lah keadaan sekeliling kita. Tapi keadaan sekeliling ni berdasarkan individual yang kita berjumpa lah. Tapi insyaAllah kalau tengok kat mana-mana pun, semua orang dia tone down kepada benda yang lara lah, dia tone down, dia kurang sikit kan. Orang cerita pasal politik, panjang masa cerita tentang politik dalam grup. Saya rasa dia tak ada sangatlah cerita dalam Ramadan ni. Maknanya salah pun perbuatan kau tu kan, duk ganggu orang lain kat dalam grup-grup tu kan. So tak perlulah saya buat benda pelik-pelik. Dan motivasi dia buat pun sebelum bukan Ramadan ni adalah motivasi adalah nafsu dan juga syaitan lah. Kemudian syaitan dah kena belenggu, dah diikat dah, tak rasa sangat ada lah panggil nama kita tu. Tapi kurang lah maksud dia. Dia punya intensity tu dah kurang lah daripada mungkin 70 dulu kan, sekarang dah 30. Selang-selang mungkin buatlah benda maksiat tu, tapi insyaAllah lah tak sebanyak dulu kan. Sebab tu jadikan bulan Ramadan ni bulan untuk kita kekalkan amalan yang baik dalam bulan ni. Dan mungkin boleh kata 5 bulan ke hadapan. Sebab tu tadi saya bagi motivasi untuk hafaz Quran tu kan. So bulan ni kalau kita hafaz sikit, ambil 5 bulan, datang bulan Ramadan next year, dia naik balik macam tu. Pintu-pintu neraka dia tutup, pintu syurga dibuka. So kita naklah ambil manfaat daripada keutamaan bulan Ramadan, sebab kita beriman dengan apa yang Nabi sebutkan. Hari ini ada yang sahih. Nombor 2, puasa menghapus dosa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah,
maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni ada yang sahih. So kita nak tengok, nak letak niat kita lah supaya kita ikhlas kan. Tapi Ramadan ni, kalau tengok daripada apa yang saya faham ni, selalunya sebab jaranglah letak kata riak ataupun dalam agama ni dia jarang association riak kepada puasa. Sebab puasa ni adalah benda yang orang tak nampak kan, dia tak ada. Orang puasa pun dia macam kita je, katalah bulan bukan puasa kan. Orang tu berpuasa, kita tak nampak dia macam orang berpuasa lah, kecuali orang buat ibadat, minta solat sunat, kita nampak dia buat solat sunat sebab orang puasa duduk di kalangan kita je. Cuma bulan Ramadan ni sebab tu tak banyak perkataan bulan Ramadan ataupun puasa dalam Quran sangat, sebab kita tengok majoriti orang buat kan. So, bila majoriti buat tu, dia punya selalunya orang buat lah, ramai orang buat. So, and then niat tu insyaAllah dia akan jadi ikhlas lah. Sebab kadang-kadang 2-3 bulan sebelum masuk bulan Ramadan ni kita dah start awareness lah. Doa-doa yang kita baca kan, kita dengar Tok Imam baca doa-doa tu, dia dah ada start awareness, insyaAllah dia bentuk balik kita punya niat ke dalam bulan puasa tu insyaAllah. Dan dalam hadis ni Nabi kata, siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan ni dengan penuh keimanan, dengan harap pahala pada Allah, maknanya niat dia memang untuk Allah Ta'ala, dan payah sebenarnya nak niat lain di bulan puasa ni. Dia payah kalau niat dia lain, dia akan tak puasa. Depan kita dia nampak ni, tapi belakang dia akan minum, makan. Tapi saya rasa majoritinya orang insyaAllah dalam konteks niat penuh keimanan dan mengharap pahala pada Allah insyaAllah. Dan apa yang Nabi beritahu, Allah akan ampun dosa-dosa yang lama, yang lalu. So kita ambil lah dalam konteks niat yang betul, dan juga insyaAllah Allah akan hapuskan dosa-dosa yang lampau kita lah. Nombor 3, balasan orang yang berpuasa. Hadis 3 daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Allah berfirman, kecuali puasa, kerana itu adalah untukku dan aku sendiri, dan Allah sendiri akan memberikan balasannya. Dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya kerana Allah. Ada ni ada riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. So kalau tengok sini kan, pahala untuk bulan Ramadan, bulan puasa ni, bila Allah diam, membesarlah pahala dia. Sama juga contoh yang ni Ustaz dah sebut lah, tentang wanita kan, yang nak ke syurga kan. Allah tak spesifik bagi tahu apa balasan yang wanita dapat di dalam syurga. Maknanya benda itu sangat besar lah. Allah je akan bagikan contoh. Macam lelaki ni Allah sebut lah. Dia sebut ni sebab keadaan Allah, kejadian penciptaan lelaki begitu. Kan. So bila dia diam, pahala yang sangat besar. So kita nak ambil manfaat supaya kita dapatlah pahala tu dalam bulan Ramadan ni kan. Macam tu. Nombor 4, orang berpuasa doanya mustajab. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 3 doa yang tidak ditolak orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Doa pemimpin yang adil dan doa orang yang dizalimi. Hadis Imam Tirmizi, ada yang sahih. So kalau tengok sini kan, sentiasalah kita kan dalam keadaan berdoa lah. Tak ada kan. So sebab saya ada. Okay, kita ada. Bila selalu letak hadis-hadis yang petang Jumaat tu kan, yang mustajab doa kan lepas asar dan maghrib. Selepas asar setiap hari Jumaat. Betul lah. So bulan Ramadan ni boleh post dalam grup. Maknanya bulan Ramadan ni orang yang berpuasa sentiasalah dia, doa dia tidak tertolak. Maknanya mustajab the whole day macam tu. So adalah manfaat lain yang special yang Allah bagi ketika bulan Ramadan. Jadi sarananya dalam bulan Ramadan ni kita puasalah. Kita berdoa lah, duduk doa. Sebab doa ni, mungkin sebut sikit lah tentang doa ni. Doa ni, dari faham saya kan, sebab dia adalah pergantungan kita kepada pencipta kita kan. Sebab hari-hari kita duduk ni, sebab kita ada banyak pertolongan lain ni, kita pertolongan duit kita, nak pergi ke mana ada kereta kita, nak berjalan ada selipar kasut kita kan, pakai baju, adalah baju dalam almari kita kan. Sebab benda-benda lain, kebergantungan kepada Allah Ta'ala tu ada, tapi tak rasa sangat. Dia dari sudut teori tu kita bergantung, kita rasa bergantung. Sebab dari sudut lafaz lah bergantung. Tapi dari sudut pengalaman tu tak ada pengalaman yang kata jadi payah, tiba-tiba Allah tolong. Sebab benda-benda lain yang kita tak nampak yang menolong, contoh. So kita doa sebab
dalam konteks tersebut tu, maknanya orang dalam konteks tu dia jaranglah nak bergantung dengan, bukan jarang, dia sebutlah, tapi dia sebut dari sudut kebergantungan tu hanya lafaz lah kan, macam tu. Sebelum Ramadan ni kan kita lapar kan, kita rasa lapar. Dan tadi kita cerita tentang ihsan, tentang apa, nak buat benda-benda yang tadi apa, cerita tentang apa ni, kebaikan-kebaikan lah kita nak buat dalam bulan Ramadan ni, supaya contohnya tadi tentang mati tadi, sorry saya baru teringat kan, yang pergi kubur tengok orang sakit, semua tu yang pergi ke hospital kan, kita letak dalam diri kita ni supaya bila kita nampak orang sakit tu kan, kita akan rasa kebergantungan kepada Allah. Allah kasihannya orang tu sakit kan, tengok orang naik motor, tengok orang lain kan, kita tengok macam-macam lah hari ni, ada tengok kat Facebook kan, orang minta apa yang derma-derma, macam-macam lah tengok orang. Biarlah ada perasaan tu, dan doa yang kita nampak di depan mata kita tu, walaupun selepas tak nampak pun, still kita masih lagi berdoa lah. So, poin dia adalah supaya kita ni sentiasa dalam keadaan berdoa dalam bulan Ramadan ni. Sebab orang yang senang ni dia dalam konteks nak berdoa ni dia kurang sikit lah. Tapi kecuali orang yang berdakwah lah, orang yang berdakwah ni, sebab tu kita nak sebarkan agama ni, dia ancamannya banyak, dan sentiasalah dia kebergantungan kepada Allah tu dia ada banyak lah. Jadi saranannya supaya bulan Ramadan ni kita banyaklah berdoa, dan juga untuk lagi terasa doa tu, biarlah ada event-event yang kita nampak, yang kita ada mengalami peristiwa tersebut, supaya kita rasalah kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Bukan kita bergantung dengan member kita call kan, motor bocor call member. Dia jadi kebergantungan tu kurang, dia jadi secara teori je bergantung, tapi dari sudut pelaksanaan ni kita minta dengan orang lah, macam tu. So poin saya nak suruh kita dapat rasa lah yang kita ni adalah hamba Allah yang sentiasa nak bergantung kepada Allah Ta'ala. Nombor 5, kegembiraan orang berpuasa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Dari riwayat Bukhari dan Muslim. So boleh faham dari sudut mana hadis ni kan. Kalau pertamanya kita mengalami masa nak buka tu kan, 5 minit sebelum buka puasa tu kan, memang masa yang paling panjang lah dalam hidup kan. Kita tunggu nak buka puasa sampai kan ni 78 kan. 77 tu macam tengok je jam kan. 90 saat tu rasa macam cepat sikit nak minumnya. So ada kegembiraan kat situ yang kita boleh alami daripada pengalaman kita sendiri. Dan selepas bertemu Tuhan, insya-Allah kegembiraan yang besar lah. Sebab apa tadi Nabi sebutkan yang pahala puasa Allah yang bagi. Dia tak ada satu limit yang Nabi beritahu lah yang Allah letak. So pahalanya sangat besar. Dan saya baru teringat lah, ada satu lagi amalan yang pahala yang tak ada apa, yang Allah silent lah, yang tak ada limit. Itu adalah pahala sabar. Dalam hadis yang lain yang beritahu tentang pahala yang orang yang sabar. So dua-dua ni adalah punyai pahala yang sangat besar. Puasa dan juga orang yang sabar lah. Nombor 6, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah. Kena ingat di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia memang bau lah. So kena jaga jugalah bila duduk sebelah orang, sebab kita nak faham tentang, kita nak gunakan hadis yang dengan orang lain tu. So kena jaga-jaga juga, jangan main blast je. Baca dah kuat, main blast orang kita tengah solat jemaah kan. Main blast je, Allahu Akbar. Kita rasa macam terganggu solat kan. Ganggu solat tu benda yang besar lah. Ganggu manusia biasa dalam bukan waktu solat tu, satulah dosa. Ganggu orang waktu solat, another level lah. Dia punya ketinggian level tu. So hati-hati jugalah, kena jaga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Ini sebab hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sebab nak bagi motivasi. Dan memang kita berbau mulut kan, dah tak makan daripada pagi, macam kita bangun tidur kan pagi kan, memang bau. So dan kita boleh gosok gigi lah kalau nak buang bau tu. Cuma dalam hadis supaya nak motivasikan kita. Dan Allah Ta'ala daripada Nabi beritahu, Allah Ta'ala mulut kita yang berbau ni lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Maknanya perbuatan berpuasa kita ni sangat besar lah, amalan ini yang sangat dituntut lah, begitu maksudnya, bagi motivasi kepada kita. Dan jaga supaya bila kita duduk di sekeliling orang lain, janganlah mulut terbau busuk kan. Janganlah kata kita sunnah, bau. Jagalah
Sebab kebersihan tu memang dalam apa, taharah ni, kata kebersihan ni dalam 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 agama pun benda yang induk dalam agama, bukan? Jangan pula kita kata sebab bulan Ramadan ni boleh busuk, bukan begitu. Benda yang asas tu kena pegang lah. Kan ini yang Nabi sebut ni supaya kita dapat motivasikan tentang puasa ni lah, macam tu. Nombor 7, puasa dalam Al-Quran memberi syafaat di hari akhirat ni, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seseorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabb, saya telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkan saya memberi syafaat untuknya. Al-Quran pula berkata, saya telah menahannya dari tidur pada malam hari, maka izinkan saya memberi syafaat untuknya. Lalu Allah mengizinkan keduanya memberi syafaat. Di riwayat Ahmad dan Hakim, hadis ni ada yang sahih. Kalau tengok ni kan, puasa dan Al-Quran beri syafaat, kita dapat syafaat daripada puasa dan Al-Quran lah. So dia datang sekali kan, sebelum Ramadan ni memang bulan Al-Quran lah. So motivasikan kita untuk, of course kita puasa, macam sebut tadi, jaranglah orang yang ada riak, jaranglah. Orang ada riak bulan Ramadan ni jarang. Orang yang ada riak ni dia makan je, dia makan je kat belakang tu. Orang tak nampak dia makan je. Sebab bulan Ramadan ni dia lain sikit. Sebab satu lagi masyarakat kita buat, ramai orang majoriti buat, dia tak macam solat kan. Solat ni sebab kena nampak orang tu solat kan, sebab benda tu adalah perbuatan. Sebab orang puasa ni dia makan tak makan, dia tak pergi kedai tu, tak semestinya dia tak puasa pun kan, macam tu. Okay, nombor 8, siapa yang tidak meninggalkan perbuatan buruk maka puasanya tidak bermakna. So yang ni kena maybe fokus lebih sikit lah tentang perbuatan yang buruk ni, perbuatan yang lara ni lah. Yang tadi saya buat contoh, orang yang duduk tulis, duduk post benda-benda yang tak elok dalam Facebook, dalam WhatsApp group kan. So bulan puasa ni kita stop lah, dan sedikit-sedikit lah kita cuba buang lah. Maksudnya macam tadi pun, orang yang bercakap tak berhenti kan, sekarang Nabi larang kalau tak ada apa yang baik untuk kita sebut, kita diam lah, macam tu kan. So tak perlu bulan Ramadan kita ingatkan diri kita, okey lah hari ni aku nak diam banyak lah, macam tu, supaya dapat manfaat bulan-bulan Ramadan ni, macam tu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta atau perbuatan buruk, maka Allah tidak memerlukan dia meninggalkan makan dan minumnya. Ada riwayat Bukhari sahih, daripada hadis sahih lah. So hadis ni sangat besar lah, sebab tak ada siapa pun maksum kan. Kita kata semua orang akan buat benda yang lara, buat benda maksiat lah. Duduk di rumah seorang ke, duduk di tempat orang ramai ke, sebab memang kita ni sebagai manusia, kita tak terhindar lah daripada benda-benda macam tu. Cuma bulan Ramadan ni kita bagi peringatan lah, ataupun kita muhasabah diri apa benda yang kita buat tak elok tadi kan. Sebab syaitan dah tak melekatkan kita dah kan. Syaitan yang dan juga nafsu ni, dah lapar ni dah kurang dah. So kita kembali kepada fitrah yang asal, yang apa yang Nabi nak tu, dan cubalah kita buang perbuatan-perbuatan yang tak elok lah. Selepas bulan Ramadan, kita buat daripada bulan Ramadan, selepas Ramadan kita cuba buang sikit-sikit, insyaAllah. Nombor 9, kelebihan memberi makan orang yang berbuka. Hadis 9 daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikit pun. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibn Majah, hadis yang sahih. So ini pahala kepada orang yang bagi makan orang yang buka puasa, sebanyakkanlah bagi duit ke, ataupun bagi makan orang berbuka lah kan, belanja orang berbuka kan, macam tu. Sebab dapat pahala orang berpuasa tu besar kan, maksud dia macam tu. So jadilah motivasi kita supaya kita tingkatkan banyak amalan lah, dan jadi bekal selepas mati, insyaAllah. Nombor 10, Lailatul Qadar lebih baik pada 1000 bulan. Hadis 10 daripada Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Riwayat Bukhari dan Muslim. So, dan ni saya ingat semua orang tahulah, bila datang 10 malam terakhir tu, semua orang akan bincang pasal ni lah, cerita-cerita malam ni macam tu, malam esok macam tu, dia dah malam keberapa ni kan. Sebab dah jadi culture, budaya kita macam sangat bagus lah kan, orang dah tahu dah. Cuma saya baca hadis ni supaya kita dapat tahulah apa yang Nabi sebut kan, macam tu. Sebab malam Lailatul Qadar ni, Nabi sebutlah dalam Quran pun ada kan, lebih baik daripada malam 1000 bulan. Cuma saya nak relatekan dengan benda lain. Sebab kalau korang jumpa hadis yang cerita macam ada yang palsu, saya rasa hadis tu palsu, tentang salawat pada petang Jumaat, dia bagi fadilat macam ni.
So ni sebenarnya kalau daripada faham salah, ni benchmark. Tapi ada hadis yang sahih yang besar juga pahala dia. Macam ni benchmark, antara benchmark kepada hadis yang sahih. Kalau ada kita baca hadis tengok pelik kan, lebih 10,000 bulan ke kan, ataupun 1,000 bulan ke pahala dia, bukan dalam konteks lalu terkodak lah. So yang tu kita check balik status. Selalunya dia akan palsu macam tu. Yang sahihnya tak banyak hadis yang sahih yang cerita tentang fadilat yang sangat besar lah, kecuali yang tadi yang saya sebut dua tu kan, yang puasa dan juga orang sabar tu kan. Dan of course ibadat yang wajib ni memang fadilat yang banyak lah. Cuma kalau kita nak tengok hadis yang palsu atau tak sahih, ini benchmark dia. Kat sini kira paling maksimum yang Nabi sebut tentang fadilat dia. Okey, tengok hadis yang tak sahih. Yang ni untuk kita berhati-hati dan juga kita tahu kan, orang duk forward dalam Facebook, orang duk forward dekat dalam WhatsApp kan. So kita tahulah hadis tidak sahih pun orang baca masa bagi kuliah kan. Pertama, hadis tidur orang berpuasa adalah ibadat. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadat, diamnya adalah tasbih, doanya adalah mustajab, dan amalannya dilipat gandakan. Kita tengok pada hadis ni, zahirnya cantik lah, betul lah, sebab hadis yang dhaif palsu ni majoriti ke. Memang ada hadis tu memang untuk bagi orang motivasi. Tapi dia dalam konteks kalau hadis palsu tu dia rekaan lah. Which kita tak nak kan, sebab kenapa nak reka hadis daripada Nabi pula? Dan ada ancaman besar neraka pada orang reka hadis kan, kita tak mau. So hadis ni statusnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab dia lah. Dan ulama ni kata dia adalah lemah. So kena ingat kalau ada orang baca hadis ni, ada hadis yang tidak sahih. 2, Rejab adalah bulan Allah, Syaban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Hadis Rejab adalah bulan Allah, Syaban bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Terus palsu hadis ni ada riwayat ni maudhu'. Ingat kalau kita dengar ustaz bagi ceramah dia sebut maudhu', maksud dia adalah palsu. Tidak terdapat dalam mana kita hadis sahih. Imam Suyuti kata hadis ni hadis palsu. So bila kita dengar hadis ni, kita kata ini hadis palsu. Sebab tu macam sebab contoh tadi, bila ustaz tu baca dia punya ataupun dia bagi tazkirah, sebab saya ada kitab hadis palsu, ada 3 jilid, banyak jilid lah, yang tu saya memang katam baca lah hadis palsu tu. So bila dia baca macam lah, ni dia baca hadis dalam kitab palsu tu, alamak, boleh detect lah. So bagus juga kita banyak-banyak baca benda yang sahih, dan kita baca benda yang palsu atau dhaif ni, kita peram otak kita untuk kita saring lah, kita tahu ada ni sahih, ada ni tak sahih, macam tu. Lagi banyak kita baca, lagi banyak kita boleh tahu lah. Nombor 3, hadis awal Ramadan adalah rahmat, pertengahan keampunan, akhirnya pembebasan neraka. Hadis Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya keampunan, akhirnya pembebasan dari api neraka, adanya dhaif. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya, dan Syu'aib Al-Iman dalam kitab dia, tetapi sanadnya lemah. Hadis ni dhaif. Kena ingatlah kalau orang baca hadis ni dhaif. Jika umatku tahu keutamaan Ramadan, mereka akan meminta supaya setiap bulan ada Ramadan. Hadis, jika umatku tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, pasti mereka akan menerima agar setiap bulan menjadi Ramadan. Hadis ni palsu. Kalau dah dengar orang sebut, dia palsu. Kita tahulah hadis ni hadis palsu. Okey, saya rasa ada 4 tu je, ada yang tak sahih tentang bulan Ramadan. Maybe saya pause sekejap. 10 saat kalau rakan-rakan ada nak komen ataupun nak cerita apa-apa lah, sebelum kita pergi kepada saranan Quran pula. Sebab yang ni sebab bulan Ramadan kan, bulan Quran, kita ulang-ulang baca hadis dia supaya jadi motivasi kepada kita, insyaAllah. Saya stop dulu sekejap, kalau ada apa-apa nak masuk-masuk je. Assalamualaikum. Teruskan Bidah, teruskan. Ya, teruskan. Okey. Soalan saya ada 2 soalan. Satu berkenaan dengan soalan pertama berkenaan dengan kalau perempuan yang didatangi haid, lepas tu dia menggantikan puasa, adakah ganti puasa solat ganti puasa wajib tu di luar waktu bulan Ramadan, dia akan mendapat pahala yang sama juga seperti bulan Ramadan ke macam mana? Itu soalan nombor 1. Soalan nombor 2, untuk perempuan juga, kalau dia didatangi haid, kan kita awal bulan puasa kita baca niat untuk puasa sebulan dan baca niat setiap hari, dan sekiranya kalau dia didatangi haid tu kan puasa dia akan terputus.
Jadi kalau bila dia dah boleh puasa balik, adakah dia perlu, sebab saya terbaca macam perlu balik baca yang doa sebulan tu balik untuk menampung kalau kita ada terlupa niat pada hari-hari berikutnya. Jadi mohon penjelasan lah. Terima kasih. Okey, sama kepada orang yang bertanya. Okey. Saya pun mungkin saya jawab secara ringkas yang nombor 1 tu, lepas tu yang nombor 2 tu nanti saya akan tulis lah, cari fatwa lah, dua-dua kot, 1-2. Sebab saya pun lama juga tak mentelaah fik ni. Cuma yang nombor 1 tu secara ringkas je kan, jawapan nanti saya akan confirmkan balik dengan tulisan lah. Nombor 1 tu sebab puasa dalam bulan Ramadan ni adalah puasa yang wajib. Bila kita bayar balik, daripada faham salah, dia akan sama dengan pahalanya adalah samalah daripada seperti mana dalam bulan Ramadan. Macam tu. Sebab kalau tengok daripada hadis, secara umumnya yang sebut tentang puasa setahun tu, kalau kita tambah berapa hari dalam bulan Syawal tu, dia akan jadi puasa setahun lah. So, termasuk dalam puasa Ramadan tu adalah pahala yang setiap hari daripada puasa wajib bulan Ramadan. Dan kalau kita tinggal sebab haid tu kan, yang tu yang akan dibayar nantilah. So, secara umumnya daripada jawapan saya sekarang ni, puasa tu akan jadi pahalanya sama je seperti pahala puasa Ramadan. Tapi saya akan dapatkan tulisan lah, saya akan cari sama ada fatwa ataupun jawapannya nanti saya akan tulis lah. Yang nombor 2 tu saya tak dapat jawab sekarang, saya pun tak tahu pasti yang tu. InsyaAllah nanti saya akan dapat cari dia punya jawapan lah. Boleh Boleh, terima kasih. Sama. Terima kasih yang bertanya. Ada lagi tak soalan ke apa? Kalau tak, kita pergi kepada hadis tentang Al-Quran lah. Nak suburkan supaya kita baca Quran lah, dan saya ni dalam konteks kalau boleh kita hafal lah. Maksud dia bila hafal ni dia mudah, dia boleh tengok musyaraf nanti kita nak hafal, sebab dia ulang-ulang dan rasanya sayang lah kalau kita tak hafal Quran. Quran ni maksudnya bukan kita hafal ayat lah. Bagi kita ni orang dah bekerja ni bukannya kata nak hafal motivasi, nak hafal seluruh Quran lah, tapi satu muka surat 6 bulan contoh kan. Sebab daripada tak ada langsung, daripada 10 tahun kita hidup ataupun daripada dah 40 tahun umur kan, tak pernah hafal satu muka surat yang baru. Yang last kita hafal pun dalam masa sekolah rendah, sekolah menengah dulu kan. So, saranan ni sebagai motivasi untuk kita carilah peluang dan ruang bulan Ramadan ni, sebab bulan Ramadan ni bulan Quran kan, dan Nabi jumpa dengan Malaikat Jibril kan yang ulang-ulang bacaan Nabi pada bulan Ramadan tu. Jadi kita guna sunnah yang sama, dan saya pun nak bagi metodologi tu, dan kita cubalah setelah bulan Ramadan ni 5 ayat, 10 ayat, insyaAllah bulan lain kita cuba hafal sikit-sikit. InsyaAllah dia melekat, sebab Allah janji Quran ni mudah kan, dia akan melekat. Tak kerti mana baca Quran pun confirm dia akan melekat, dan dia akan baca. Dan yang terbaik yang Quran ni, bila kita ulang-ulang baca, dia akan duduk dalam hati. Dia akan buang benda-benda yang kebiasaan kita dengar lah, macam selalu kita dengar muzik kan, muzik yang kita ulang-ulang dengar, yang apa-apalah kita dengar daripada kereta kita. Tapi kita baca Quran tu, dia akan menolak betul. Dia akan menolak lama dalam hati kita duduk. Quran je duduk diam saja, duduk tengah nak study ataupun tengah dalam meeting, tiba datang bacaan yang kita hafal tu dalam Quran terlintas kan. So pengalaman tu sangat bagus lah, dan saya naklah supaya motivasikan rakan-rakan lah, dan juga diri saya juga untuk kita mulakan hafazan lah Quran insyaAllah. Saya baca hadis dia supaya kita ni dapat manfaat ataupun bagi motivasi yang tinggi dalam untuk kita baca Quran lah dalam bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Hadis 1 daripada Abdullah bin Ambar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam penjelasan tentang petunjuk itu serta pembeza antara benar dan yang batil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebulan Ramadan ni memang spesifik. Nabi beritahu bulan Quran diturunkan. So kita nak ambil manfaat. Yang bulan diturunkan ni bulan yang Lailatul Qadar tu kan. So ambillah manfaat bulan Ramadan ni sebab dia memang sinonim dengan Quran. Banyak-banyaklah baca Quran dan ambillah, kita cuba menghafal Quran lah. Dan juga bila hafal tu, maksud dia nak faham apa yang Allah nak dalam Quran lah, pembeza yang benar dan batil. Macam saya ni pula kalau bagi tazkirah kepada rakan-rakan, sebab saya nak supaya kita ambil benda yang sahih kan. Benda yang sahih tu benda yang benar lah.
Benda yang batil tu benda yang dhaif palsu. Pergi yang paling betul dulu. Kita letak ilmu ni, kita ambil Quran ni kan, kita ambil yang paling tertinggi dulu, dan lepas tu baru kita belajar yang lain lah. Dan kita boleh agak ni salah atau betul. Kita nak ambil ilmu ni atas mulut orang je kan, datang. Sebab mulut orang yang depan kita ni tak semestinya dia ada janji syurga. Sebab mulut orang yang depan kita yang dia bagi tahu, macam saya sendiri bagi tahu kan, tak semestinya saya ada janji syurga. Yang dijanji syurga adalah Rasulullah dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lain kan. So katalah orang tu datang, dia bawa apa yang betul-betul benar-benar sahih daripada sahabat Nabi, apa yang Nabi kata. Dan imam-imam kita lah, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik dengan Imam Hanbal kan, mereka semua adalah benteng lah yang bawa daripada kefahaman dia tentang apa yang sahih daripada Nabi. Semua orang nak hurai kat situ. So ambil apa yang daripada mereka ni dan tengoklah apa yang hujah-hujah atau hadis yang mereka bawa, dan boleh kita faham agama. Daripada konteks supaya kita tahu dapat membezakan benar yang batil. Tapi kalau kita baca Quran, tak tahu, ambil je orang benda syirik. Sebab benda ni ada di masjid kan. Saya pernah dapat kitab yang syirik berada di masjid. Saya ambil kitab tu, saya tukarlah yang lain. Tapi maksud dia kitab tu ada, dan masa saya nak ambil tu pun ada. Pakcik datang tu, jumpa saya, dia tegur saya. Kata, kenapa nak ambil kitab tu? Dan saya masa converse dengan dia tu, dia cakap lagi, dia tahu. Saya kata dalam majlis fatwa kata, kitab tu adalah kitab tentang wahdatul wujud, dalam tu ada. Dan saya kata, dalam fatwa kemasaan kata, ini tak betul ini. Fatwa tu memang keras lah. Dia kata apa? Dia kata, itu majlis fatwa tu dia tak faham. Sampai begitu sekali kan. So, bagaimana kita nak baca Quran dan kita nak ambil manfaat yang paling yang antara manfaat yang besar lah. Supaya kita dapat ambil yang benar. Tolak yang batil tu kan. So, hafazan, kembali kepada hafazan lah. Baca Quran memang banyak ulang-ulang. Boleh faham maksud dia. InsyaAllah nanti Allah bagilah sedikit ilham ataupun kefahaman tentang agama, dan kita boleh pergi ke sini insyaAllah. Nombor 2, Malaikat Jibril menyemak bacaan Al-Quran bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Hadis 2 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Jibril biasa datang menemui saya setiap tahun pada bulan Ramadan. Lalu kami saling menyemak bacaan Al-Quran. Pada tahun kewafatan saya, beliau datang 2 kali. Hadis Bukhari dan Muslim. So, memang Nabi confirm baca Quran dengan guru dia lah. Dia semak bacaan Nabi kan, sebab Nabi hafal kan masa tu kan. Datang baca. So kita pun ambil lah manfaat hafazan lah. Kan hafazan ataupun kita guna macam contoh teknik yang saya nak bagi nanti, dan kita anak-anak kita kan, sikit-sikit dengan isteri kita, dengan suami kita, rakan-rakan kita semak lah. Dan bila kita semak bacaan tu, dia dah jadi sunnah Nabi dah kan. Baca untuk dengar pula, dulu baca untuk pula, mana-mana surah yang kita nak baca lah. Satu muka surat ke, satu ayat ke, macam tu insyaAllah. Kita ambil manfaat peluang ni bulan Ramadan untuk kita ambil ikut sunnah Nabi, seperti mana Nabi bertemu dengan guru dia pada bulan Ramadan kan. Nabi dia ulang-ulang baca dan guru dia dengar semak bacaan Nabi. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat dari kiamat ni, kita dah baca tadi kan. Hadis nombor 4, utama membaca Al-Quran setiap huruf diberi 10 pahala. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, satu huruf je, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Imam Tirmizi, ada yang sahih. So besarlah pahala dia kan. Kalaulah alif lam mim, kita bacakan surah Al-Imran, saya tengah hafal surah Al-Imran sikit lah. Allahu la ilaha illa tu, wal hayyul qayyum tu, kita baca. Satu perkataan tu dapat 10 kali ganda pahala. Besarlah maksud dia. Manfaat ni sangat besar. Apa lagi dalam bulan Ramadan, dan apa lagi bila kita sedang hafal Al-Quran kan. Bila hafal Al-Quran, sebab saya sebut tadi kan, bila hafal, benda tu secara natural duduklah hati kita kan. Dan kita menolak benda-benda yang tak elok ni, dia jadi macam air masuk dalam gelas yang kosong lah. Lama jadi penuh, jadi hati kita rasa macam, dan contohnya kadang-kadang lama kita tinggal baca Quran tu, dia akan jadi satu perasaan yang bila kita baca balik, kita rasa macam kita jumpa rakan yang lama kita tak jumpa, sangat rindu kita rasa macam tu. So bila kita hafal tu lah, kita macam Allah, ayat ni lama dah tak dengar kan, Allah dapat dengar balik, kita rasa satu perasaan yang kerinduan lah macam tu. Sebab kita duduk hafal kan, sebab bila hafal tu dia melekat dalam hati kita kan. Kita hafal by heart, kita lekat, dia datang perasaan yang lain ni. InsyaAllah ni cerita ni nak bagi motivasi lah. Tengok tak ada orang masuk lagi grup tu kan, selalu Telegram, bagi motivasi insyaAllah. Malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran daripada Aisyah radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah SAW bersabda, carilah
Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. So, ada riwayat Bukhari dan Muslim. Lailatul Qadar ni nak masa turun Quran kan. Okey, nombor 6 menghidupkan, ada nominat ya, menghidupkan malam 10 hari terakhir. Daripada Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, ketika masuk 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah SAW menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya dan mengikat pinggangnya. Bersungguh-sungguhlah ibadat, termasuk dalam baca Quran lah, zikir doa baca Quran lah, macam tu. Ajaran besar bagi orang yang membaca Quran, hadis 7 daripada Aisyah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan macam susahlah nak baca kan, dia terbenti lah, merangkak-rangkak, dan mengalami kesulitan akan mendapat 2 pahala. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. So, 2 manfaat lah kepada orang yang macam saya pun kan baca Quran, kalau buka tengah-tengah tu kita baca pun macam pelan-pelan, susah nak ni kan, dapat 2 pahala kat situ. So manfaat ni ataupun motivasi ni Nabi bagi tahu Sayyidatina Aisyah, dan kita ambillah manfaat ni, apalagi dalam bulan Ramadan ni kan. Dan orang yang nak hafal Quran kalau ikut tu tak perlu pun dia tahu sangat tentang bacaan Quran tu sangat, sebab audio tak akan bantu dia. Kita tengok musyaf, kita dengar audio tu pendek-pendek, kita dengar, kita ulang lama dia akan melekat lah, dan kita akan baca daripada lafaz mulut kita. Nombor 8, mengatapkan Al-Quran dalam sebulan. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bacalah, katamlah Al-Quran dalam sebulan. Dia riwayat Bukhari Muslim. Cuma zaman dulu ni sebenarnya yang dia katam ni bukannya katam dekat musyaf tu kan. Adalah dia tulis kat apa, kita belajar masa sekolah form 5 kan, yang ayat-ayat Quran ditulis dekat apa, pelepah-pelepah kat tamar tu kan. Itu untuk orang hafal lah. Orang tengok baca hafal. So pada konteks zaman dulu ni memang untuk hafal lah. Jadi dan 2 lah kot, sebab zaman sekarang ni dah ada musyaf dan saya ingat hadis ni dalam 2 konteks lah. Tapi saranan saya ni lebih kepada yang kita nak tu lah, nak pergi kepada apa yang Nabi dengan sahabat buat lah, dia hafal Quran. Dan ni nak hafal pun kena baca jugalah. So ni kena kalau ikut pada konten hadis ni, insyaAllah kita ambil lah ruang, kalau nak baca Quran, dan ikut sunnah ni kita habiskan dalam satu Quran dalam bulan Ramadan. Okey, 3 minit saya nak pergi kat sini lah, last ni. So kalau ada rakan-rakan nak start hafazan lah dalam, saya akan buat lah dalam grup Telegram ni, dan saya akan cuba pecah-pecahkan ayat. Dalam ni ada makna dia dan juga audio MP3. Ikutlah qari mana yang rakan-rakan suka. Saya akan cuba cari dan letak kat sini, tekan pecah-pecahkan lah. Dan nanti bila dia baca tu kita boleh ulang-ulang kan, sebab kita pecahkan ayat ikut pada Qorin baca ayat sampai sini, saya akan pecahkan sampai sini aja, sebab kita nak ulang apa yang dia baca, dan juga tengok musyaf untuk kita fluentkan bacaan kita. Dan bila kita dengar dan kita cuba ikut 50 ke 100 kali, lama-lama insyaAllah dia akan ingatlah, dan kita pecahkan part ni, ayat kedua, ayat ketiga, lama-lama dapat satu ayat penuh. Lepas tu kita pergi ayat kedua, dan ayat kedua kita guna keadaan yang sama, dan kita akan ulang balik ayat 1 dan ayat 2. Lama-lama kita baca-baca, dia boleh hafal dalam hati kita insyaAllah. Okey, saya rasa kalau rakan-rakan yang nak, tulis dalam grup lah, surah apa-apa yang nak dihafal, saya cubalah untuk buat grup dalam Telegram, nanti saya bagi link. Lepas tu bolehlah boleh ulang dengar dalam tu insyaAllah. Okey, sebagai penutup lah ni, second slide untuk penutup lah. Daripada Aisyah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang ni nak bagi motivasi kepada kita lah. Wahai manusia, lakukanlah amalan mengikut keupayaan kamu. Sebab bila dengar Quran ni, orang jadi takut, payah nak baca ni semua. Tapi nak bagi tahunya, buat atas keupayaan kita lah. Maknanya kalau 2 ayat, 3 ayat sebulan tak apalah kan. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehinggalah kamu jemu. Jangan paksa sangat lah. Amalan yang paling Allah sukai adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Kita nak supaya biarlah ada sedikit tapi berterusan. Okey, 959. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.